berlaku selepas British bagi warning kata ni semua orang kena keluar ni. Dah naik ke bukit apa semua. Jadi orang kampung pun macam saya cerita tadi, apa tu, orang kampung pun macam indah tak indah lah daripada perintah British tu kan. Lepas tu bila dah jadi kejadian air masuk tu, jadi orang kampung pun mula rabai-rabai lah kerana Keluar bukit lah, tu lagi kan. keluar lah. Lari keluar lah. Dulu nama kampung tu saya tak ingat nama kampung apa. Dia bukan nama Raban dulu. Bukan Tasik Raban lah, bukan Raban lah. Bukan. Nama lain lah. Nama lain. Oh, jadi sebab tu dipanggil Tasik Raban sebab, sebab penduduk kampung dia meraban-raban naik ke bukit. Meraban-raban. Kita ingatkan Tasik Raban tu sebab Tasik kan tenang. Betul. Raban tu macam Macam dia kontradik kan. so, kenapa bila datang sini dia boleh menggelegak ke apa ke kan? Rupanya tak. Okey, jadi itulah sejarah daripada Tasik Raban tu. Dan, macam Wan sendiri pun membesar dekat sini kan. Jadi mungkin dah nampak perubahan Tasik ni daripada dulu mungkin bukan pusat pelancongan, sekarang dah jadi pusat pelancongan. Sikit-sikit banyak dia jadi ada tak efek kepada komuniti dekat sini ataupun sebenarnya dia bagi efek yang bagus ke tak bagus ke? Dia sebenarnya bagi efek yang bagus lah. Oh ya. Positif Sebab lah. orang cakap apa, budak-budak kampung ni yang mana macam sekolah tak tinggi ke apa kan, dia orang boleh bawa bot. Sambil kebanyakan orang kata orang kampung ni cari sumber rezeki daripada menoreh, tangkap ikan, sawah padi. Lepas tu sambil lain kerja bawa bot. Sambilan kerja bawa bot. Ini maksudnya gunakan bot sebagai pelancongan lah, bawa apa semua tu. Ni baru ke ataupun dah sebelum ni lama dah? Tak silap saya dalam tahun lepas, dalam tengah tahun ke, bulan 7 ke macam tu lah, tahun lepas. Tu Wan start lah. Tak, saya masuk pun bulan 6. Okey, sepanjang Wan kat sini lah, dengan kerja-kerja yang Wan ada semua, walaupun orang kata tak keluar, orang kata kan kalau orang kampung nak kena keluar supaya dapat gaji tinggi apa semua kan, Wan masih lagi kat sini, mesti ada tanggungjawab yang Wan kena tunaikan kat sini tu tak? Boleh share sikit apa yang buatkan Wan stay kat kampung ni? Bagi saya, duduk kampung ni dia tak serabut kepala. Macam saya pernah juga duduk Ipoh dulu. Duduk Ipoh macam sesak kan, sesak jalan apa semua tu. Tapi tak tahu, bagi saya mungkin jiwa kampung kan. Betul. Saya lebih suka duduk kampung daripada bandar. Kampung ni boleh buat macam-macam kerja tu, asalkan jangan memilih lah. Betul. Kau tak milih tak dapat duit kan. Betul. Bila lagi? Satu tak terikat lah. Tak terikat lah. Wan sini adik-adik ramai? Ada sini ada adik ada 10. Oh 10 ramai. Meninggal seorang. Awak nombor? Saya nombor 8. 8. Betul meninggal sebab apa? Dia accident motor. Allah. Jadi sekarang selain daripada Wan ni untuk selain daripada apa duit tu untuk diri sendiri kan, ada tak macam untuk bantuan daripada keluarga-keluarga ke apa benda bagi adik-adik ke apa? Sebab kita lelaki, bila kita kerja ni tanggungjawab kita tu bukan setakat untuk diri sendiri, untuk keluarga pun semua sekali. Macam Wan ni memang akan ada bahagian lah untuk adik-adik atau Wan ada bisnes ke apa ke yang Wan boleh cerita sikit daripada gaji yang buat kerja ni? Tak ada, macam saya ni orang cakap pun macam kerja kampung ni kerja kes pagi makan pagi lah orang kata kan. Macam saya ada tanggungan saya lah pasal saya dah ada anak, ada isteri. Jadi macam isteri saya dah kerja luar. Jadi saya kampung ni, saya duduk ni pun saya jiwa dengan kampung, saya buat kerja kampung. Anak pun ada dengan saya. Jadi tu Jadi kalau Wan tengok lah kan, kawan-kawan yang sebaya dengan Wan sekarang ni, macam mana diorang punya pemilihan untuk jalan kehidupan tu? Adakah masih banyak yang lebih selesa duduk di kampung ataupun sekarang ni tak ramai dah macam Wan? Tak ada, sekarang ni kebanyakan duduk bandar lah. Diorang lagi memilih sana lah. Betul.
Jadi maknanya kampung dah semakin sunyi lah. Kampung ni macam sebaya-baya ni tak ada sunyi lah kan. Tapi kita fikir kalau kata orang kampung semua pergi bandar, siapa nak buat kerja di kampung? Betul. Itu siapa nak tangkap ikan? Itu sangat deep kan. Sangat deep tu. Untuk kita sebagai individu kan, perseorangan kan, engkau sendiri nak memilih tanggungjawab tu kan. Biar aku kat kampung. Orang kerja kat luar biarlah. Siapa lagi nak urus kampung kalau bukan aku? Betul. Menarik benda tu. Itu benda yang kau kena pegang tu. Yang penting raya baliklah kampung. Betul. Saya jangan lupa mak bapak. Macam tadi nampak kan, bila setiap kali kita orang berhenti tu, Wan memang kenal lah dengan orang-orang sekitar sini. So dia memang duduk kat kampung ni, dia punya muafakat tu memang macam tu lah. Memang kebanyakan orang sini memang cari sumber rezeki macam tu. Kita memang ada kenal lah dengan kita kenal lah. Orang kampung biasa kalau walaupun aku jual ikan, kau buat bot, orang tanya aku boleh recommend. Betul. Kan? Memang itu kampung punya, bukan orang kata kampung lah, silaturahim tu kuat kan. Orang kampung memang kat sini kenal-kenal lah, apa lagi orang muda. Betul. Memang dia bagi kat Wan lah, bagilah kat kawan kan. Biar dia urus, betul tak? Betul. Ada tak orang luar datang masuk ke sini? Ada. Ada juga. Biasanya kenapa dia? Kebanyakan orang luar masuk sini depa buat chalet. Stay ke, lepas tu kebanyakan tu lah. Mengganggu tak? Tak ada mengganggu. Kita orang kampung ni macam saya lah. Saya anggap lagi bangga lah sebab Lenggong ni daripada macam dulu kan. Dulu kampung ni dia sunyi. Lepas tu bila macam ada orang luar pun beli, dekat tanah sini depa naikkan chalet, homestay, macam-macam lah. Kita tengok tu jadi macam bangga lah. Betul? Ekonomi lagi baik lah. Lagi baik. Faham. Sekarang ni Lenggong dah di mata dunia. Betul. Orang dah kenal UNESCO, tapak UNESCO semua kan. Sebab tu lah bila orang kaitkan kan macam Tasik Raban ni kan. Tasik ni ibaratkan kehidupan di mana Tasik walaupunlah dia tenang dan nampak kosong tapi di dalamnya penuh isi. Betul. Deep. Pandai kau gaya deep ni kan. Bagus tu kau ni. Sama juga macam Teratai kan. Teratai walaupun airnya keruh tapi boleh hidup dengan mekarnya. Macam itulah hidup kan. Nampak je macam kita kosong tapi penuh isi, and kita pun boleh juga berjaya, boleh juga bagi sumbangan kepada ekonomi setempat. Betul. Kan. Dan akhirnya tak semestinya kita kena keluar jauh untuk kita membantu orang, dan kita duduk kat sini pun orang luar pun boleh datang sini dan dapat sama-sama manfaatnya. Ini quote ni contoh terbaik kat Wan lah. Dia sanggup stay kat kampung ni. Relax kan, member dah keluar, aku duduk kampung kan. Tapi kerja aku masih jalan. Jangan down, jangan rasa tercabar atau rasa nak give up ke kan. Teruskan je apa yang Wan buat kan. Tak semua orang dapat peluang macam ni untuk khidmat mak ayah, untuk khidmat dekat kampung ni. Ini adalah satu usaha yang sangat murni, dan benda tu akan menjadi inspirasi untuk generasi seterusnya. Semoga ada lagi pelapis lain yang sambung usaha apa yang Wan buat ni kan. Macam Wan cakap tadilah, kalau bukan kita yang jaga kampung kita, siapa lagi kan? Takkan nak bagi orang luar yang jaga kampung kita, tak? Okey, itu saja untuk sesi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Wan, dan juga kita akan terus sambung kita punya perjalanan ke destinasi yang agak menarik juga dekat Lenggong ni. Jadi kita tunggu selepas iklan. Okay, bye. Nak masuk apa dulu?